Pihak pendakwaan diberi tempoh 3 bulan untuk menyerahkan notis rayuan secara persendirian kepada Mohamed Yusof Rota sebelum rayuan terhadap pembebasan bekas pembantu penyelidik ahli politik itu didengar oleh Mahkamah Rayuan. Panel 3 hakim diketuai oleh Dato' Azman Abdullah berkata, pihak pendakwaan perlu mematuhi Seksyen 314 Kanun Prosedur Jenayah iaitu notis rayuan diserahkan sendiri kepada responden sebelum rayuan didengar di mahkamah. Beliau yang bersidang bersama-sama Datuk Muhammad Razzi Abdul Hamid dan K. Muniandi menetapkan 8 September ini untuk sebutan sebelum panel itu memutuskan status rayuan didengar atau sebaliknya. Hakim Azman menyatakan mahkamah perlu berpuas hati terdapat usaha telah dilakukan untuk menyempurnakan penyerahan notis rayuan secara fizikal kepada Mohamed Yusof. Menurut Hakim Azman, permohonan pendakwaan bahawa prosiding rayuan didengar secara Zoom adalah tidak mencukupi. Terdahulu Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Asnawi Abu Hanifah memaklumkan notis rayuan masih tidak dapat diserahkan manakala rekod Jabatan Immigration menunjukkan Mohamed Yusof telah meninggalkan negara ini dan tiada rekod menunjukkan responden masuk semula ke Malaysia. Menurut beliau, pihak pendakwaan telah berusaha untuk menyerahkan notis rayuan 2 minggu lalu. Katanya pendakwaan berhasrat meneruskan rayuan walaupun tanpa kehadiran Mohamed Yusof seperti yang berlaku dalam prosedur melibatkan Sirul Azhar Umar. Muhammad Asnawi berkata mahkamah boleh membuat perintah untuk menahannya atau melaksanakan urusan secara diplomatik. Mohamed Yusof kini berada di United Kingdom sejak tahun lalu dan dilaporkan telah memohon suaka hak asasi manusia untuk mendapat perlindungan dari negara berkenaan. Pada 12 Jun tahun lalu, Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin memutuskan untuk membebaskan Mohamed Yusof daripada pertuduhan mengedar dadah jenis kanabis dan memiliki 2 pistol tiruan selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie.